Benda yang paling penting saya rasa adalah tepati masa. Tepati masa ni memang paling susah kita nak habitkan dia, untuk kita nak biasakan. Paling yang kita dapat tengok waktu nak start kerja. Waktu nak start kerja tu punch kan, punch in tu memang akan berterabur lah. Memang kita akan jumpa seorang dua yang jenis tak suka tepati masa. Kalau tepati masa waktu anda nak masuk kerja, waktu balik tak apalah. Kalau tak tepati masa pun, waktu balik sharp pukul 5, balik 5.10 ke, okey lah tu kan. Yang masa kita nak start. Sebab selalunya kalau kita start kerja pukul 8, kita memang payah nak masuk sebelum pukul 8. Betul. Kalau anda punya punch in, masa nak start kerja permulaan pun anda tak boleh nak on time, tepati masa. Macam mana anda nak tepati masa dalam urusan kerja anda yang bukan sehari dua je, yang bertahun, berpuluh tahun tu kita dalam dunia pekerjaan ni. Dan bukan dunia pekerjaan saja, dalam IPT, persekolahan, kat luar temu janji, appointment semua ada berkaitan dengan masa. Kalau masa anda nak start kerja pun anda tak boleh nak tepati masa, macam mana dengan benda lain? Appointment, urusan kerja, deadline kerja, meeting, semua akan berkaitan dengan masa. So, anda kena start untuk buat habit tepati masa. Mulakan dengan kita nak masuk punch in kerja. Pastikan anda boleh buat dengan cantik, tak ada yang warna merah-merah sebab lewat. Tengok, kalau anda start daripada sana, anda boleh kontrol anda punya habit tu, insyaAllah benda lain semua akan jadi smooth. Kita harian-harian kita dia tak ada kaitan dengan kerja saja, luar pekerjaan. Tepati masa waktu kita nak pergi ambil anak sekolah, kita nak hantar dia tuition ke, kita ada janji dia apa ke, semua kita kena tepati masa. Pukul berapa kita nak pergi lunch ke, kat luar masa kita cuti, kita nak pergi mana-mana, semua akan ada kaitan dengan kerja. Cuba kalau anda dapat kontrol anda punya permulaan dia, starting dia, point dia ialah waktu anda nak masuk kerja. Kalau anda boleh tepati masa waktu anda start kerja tu dalam 1 bulan, tak kira lah 1 bulan, InsyaAllah semua benda anda akan tepati masa. Dia akan jadi habit. Kalau kita macam dah dekat rasa, dah dekat 10 minit, nak pukul 8 dah, anda mesti rasa kelang kabut dah masa tu. Tapi janganlah drive tak tentu hala nanti kan, bahaya kan. Walaupun kita cuba nak masuk sebelum timing dia, tapi tiba-tiba mungkin jam ke apa, benda tak boleh nak elak, nak macam mana kan. Kita arrange lah lagi awal untuk kita keluar daripada rumah, untuk kita bersiap semua. Daripada sana kita boleh arrange, kita memang seorang yang boleh tepati masa nanti. Okay? Jadi arrange kita punya kerja betul-betul. Kalau rasa tak boleh nak kejar masa tu, awalkan lagi kita punya persiapan untuk kita nak kejar timing tu sebelum dia lebih dapat merah nantilah punch card kita nanti.